Aku suka nonton sound horor. Jom tengok bangunan bergegar kuat, tingkap berderau, tanah pun bergetar. Ini bukan gempa bumi, tapi fenomena audio paling gila. Namanya sound horeg dari Indonesia. Korang mungkin pernah nampak di TikTok atau masa karnival kampung. Tapi apa sebenarnya horeg ni? Dan kenapa bunyi dia power sangat? Okey, jom kita definisikan dulu. Sound tu maksudnya sistem suara. Manakala horeg bermaksud bergoyang hebat. Bahasa Jawa maksudnya getaran yang melampau. Jadi sound horeg ni ialah sistem bunyi untuk gegar fizikal. Fenomena ni meletup sejak 2014. Berasal dari Malang Selatan, wilayah Jawa Timur Indonesia. Asalnya dari pemilik kedai sound system yang suka buat pertandingan kampung. Acara macam sambutan 17 Ogos. Diorang berlumba nak bina set paling gempah. Matlamat utama bukan kualiti hi-fi, tapi nak capai tekanan bunyi maksimum yang boleh buat jantung bergetar. Sekarang kita bongkar rahsia setup horeg. Sistem ni lain dari home theater. Fokus utama cuma pada bass. Komponen paling penting ialah subwoofer besar. Saiz 18 atau 21 inci. Dipasang dalam kotak custom khas. Kotak tu dipanggil box horeg. Amplifier pun bukan biasa-biasa. Kebanyakan guna power rakitan sendiri. Kuasanya sangat tinggi. Dibina untuk pam tenaga maksimum, tanpa peduli frekuensi lain. Kadang satu lori bawa ribuan watt. Semuanya custom made untuk satu tujuan. Nak hasilkan bunyi kuat gila. Sampai seluruh kawasan bergegar. Tapi kesannya bukan semua positif. Satu sisi hiburan dan rezeki komuniti. Tapi satu lagi gangguan bunyi ekstrim. Desibel terlalu tinggi memang bahaya. Sampai ada keluar fatwa haram. Inilah isu antara desibel dan ekonomi. Yang kita akan kupas nanti dalam video seterusnya. Jadi korang rasa macam mana? Sound horeg ni hiburan atau gangguan? Tinggalkan komen pendapat korang. Dan jangan lupa subscribe channel ni untuk lebih banyak konten audio power. Jumpa lagi.